Korang sanggup tak nak belot kawan korang kalau kat depan mata korang ni ada emas yang bernilai 140 juta ringgit? The Italian Job. Cerita ni antara cerita heist yang jadi favourite aku. Cerita ni dia mengisahkan pasal satu grup pencuri ni, John, Charlie, Lyle, Handsome Rob, Leftier dengan Steve. Cerita ni start dengan diorang ni ada buat satu rompakan yang boleh consider besar jugalah dekat Venice, and apa yang diorang rompak is emas yang bernilai 35 juta US dollar. Awal-awal tu semuanya memang berjalan lancar and rompakan tu boleh consider berjaya jugalah, tapi salah seorang daripada diorang ni gelap mata and terus hilang job tu. Setahun diorang ni berkumpul balik untuk balas dendam and plan macam mana nak dapatkan balik emas tu. Finally cerita ni masuk pun dekat region Malaysia. Lama gila aku tunggu. Sebelum ni memang ada, cuma dia tak masuk dekat Malaysia. Macam aku cakap tadi lah, cerita ni antara cerita heist favourite aku selain daripada Ocean's Trilogy. Cerita ni dia tak ada visual effect dengan CGI yang gempak gila, and dia punya action tu pun memang biasa-biasa je. Dia tak ada action yang terlalu over. Tapi apa yang aku suka dekat cerita ni, dia punya plot dengan dia punya story tu memang best gila, and susunan jalan cerita tu memang kemas. Macam mana diorang plan, lepas tu bila plan tu tak jadi, macam mana diorang tukar plan last minute, memang best gila layan. And kalau tak silap aku, disebabkan cerita ni keluar tahun 2003 dulu, pernah jadi satu fenomena lah untuk kereta Mini Cooper. So kalau korang suka lah yang cerita heist, aku boleh cakap cerita ni antara cerita yang wajib korang tengok. Kalau korang nak tengok, boleh tengok dekat Netflix.